Mereka buat promosi untuk apa kan. Yang penting apa kena beli cepat. Kena gerak cepat lah. Kena gerak cepat sebab nanti kalau habis promosi tu kami jual. Kalau dah habis dia punya untuk promosi tu kita buka limited time lah. Buatlah promo. Sabarlah promo nanti lah. Oh macam tak nampak. Tak nampak. Promo nanti lah kita buat. Okey, dah boleh dah? Mengapa terjadi di saat apa tu? Oh jangan jerit. Okey. Di saat asmara. Oh kena tak sini tak boleh. Kena kepit dekat. Okey Mas. Sekarang ni kita tutup ni. Buka. Buka lagi buka. Lelaki tak sebelah. Kita tak dulu lah. Tak lah biar. Kita lelaki tak belakang. Ini kita review tu. Wanita. Okey, wanita kotak dia still sama hitam juga. Ini wanita. Ini kami boleh katakan 30 dah. Sakura Jahan. Ya. Okey, ini Sakura tetap 30, nama yang sama dari dulu. 30 dah. Okey, 30 situ. Okey, ini adalah Sakura. Tap screen kan bagi 1k kami akan review untuk 30ml pula lepas ni. Okey. Untuk Sakura ni, siapa yang pernah beli sebelum ni cuba angkat tangan. Abang Mai. Cuba Abang Mai. Mana yang tak sempat nak beli tu kan? Wangi tak? Okey, so kita akan buka untuk wanita. And 3, 2, 1. Ini adalah Sakura yang sangat diminati ramai. Oh, dia punya warna dia cantik. Ding 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 ding. The rosy, the pink color. Cantik tak? Cantik tak? Ini wanita. Padu, syak. Nampak tu? Dia still sama kotak. Wow, pink. Ini adalah wanita. Of course lah, pink sebab dia wanita kan. Nampak ni? Ini 10ml untuk wanita. Sakura. Okey, harga dia bukan RM19 macam dah lepas dah. Sebab kalau lepas kami tak letak dalam kotak ni, kami tak buat apa. Modal ni keras sikit. Okey, dan yang penting, dia punya parti dia, kualiti dia kami letak bagi tahan lama berbeza daripada yang lepas. Kali ni memang betul-betul berpuas hati. Kalau tak percaya, hampa beli satu ni, hampa letak lah petak tengok kalau beku dia punya cahaya ada maknanya itu adalah fake. Bukan fake, dia campuran lebih. Cuba tengok siapa yang dah minta sampai selesai. Ada tak? Okey, okey, kami nak tunggu 100k like baru kami tunjuk review untuk 30ml pula tanpa. Ini untuk wanita ya, Sakura nama dia. Ini memang permintaan ramai memang laku kerah. Ini paling cepat habis, Lawa tu. Memang lawa tu. Macam ni. Beg kuning mana beg kuning? Nantikan dalam minggu ni insya-Allah. Lagi 30ml for woman. Let me be for her. Parti lah. Cukup 1ml kami review untuk wanita ni. Lepas tu kami akan tunjuk apa pula parti dia. Bagi apa cahaya sikit macam mana. Bagi cahaya dan juga cahaya. Alhamdulillah bapak dia macam itulah kan. Tak sabar nak kira Sakura. Yes. Waalaikumsalam. Happy birthday Adam Kamarul. Ni bukan kita nampak komen dia. Dia slow sikit. Tadi laju macam nak pergi mana tau. Nampak kalut tak Abang Mat. Guys, tap screen bagi 1k cepat sikit. Kami nak review untuk 30ml. Cepat. 1k cepat. Get. Cepat. Kami tahu apa memang power. Cepat. Tap. Bila balik Perlis. Saat nanti balik Perlis. Okay. Actually, guys, ada shooting untuk drama nanti. Dekat Perlis. Nanti balik. Nanti kalau kami balik, insyaAllah mana tak kami boleh buat COD kat boleh. Siapa nak order? Kami boleh balik lebih sikit. COD tak boleh. Aku kena pergi ke? Tak boleh. Tak boleh. Apa beli macam biasa. Lagi orang handle dekat KL. Lama lagi kena buat sebab aku busy shooting. Okay, nice packaging. Thank you so much. Memang nice. Sangat nice lah. Sangat nice lah. Memang nice. Belanja lagu lah. Baca lagu. Okay, mana lagu apa? Okay, 1k sikit lagi cepat. Ini memang packaging. Memang sangat premium lah. Untuk apa? Lawa tu. Siap ada sign Siapa sign kan? Nak lagu apa? Sudah puas aku menjual perfume. Kau hadirkan perfume yang baru namun dia tetap bertahan lama. Macam tu. Okay, harga dia affordable. Harga milik. Ya. Tapi sesuai dengan packaging dia lah. Tengok. Dengan kualiti dia. Sekala rasa macam tak mampu beli kan, apa try beli dekat mana-mana luar, apa try beza. Wangi dah tahan dia lama mana dengan apa beli di luar. Okey. Kita memang dah upgrade daripada best. Guys, sikit lagi bagi 100k cepat tap screen. 88,000 bagi 100k cepat. Kami nak review untuk 30ml cepat. Come on guys, come on. Aku tersungkur. Guys, sendiri pakai tak? Pakai lah. Gila tak pakai. Habis ni okey dah. Apa dia? Life is street some audience. Your life is content. Allah siapa lah pula. Respect bagi manusia. Tu
Tolonglah not now. Live basically okay, sekarang. Okay guys, aku nak kena end dulu, aku live balik Sat. Tadang, cantik tak? Cantik tak? Nak pakai. Nak tengok kain pakai tak? Okay, tak pakai. Okay, Sat. Alright. Disebabkan permintaan, apa kata kain pakai dah perfume ni? La ilaha illallah. Apa? Siapa tu? Live visibility restrict for 10 minutes. Your live is not eligible. Promoting a brand, product. Tak letak je ni. Tak ada? Tak letak je ni. Habis. Kena warning lah guys.